Inilah Taman Jasa. Taman Jasa Utama di Sementu Baru. Ini ada masalah tempat orang salat, Zuhur, Asar. Sini Jasa 20. Taman Jasa. Itu batu kep di sana. Jadi ini dalam perjalanan nak pergi solat di Musalla An-Nur. Nur. Kadang tengah hari tak ada orang. Tak apa, kita azan dah. Cantik ya. Musalla An-Nur. Di sana pun ada lapangan bola. Cantik-cantik. Ya, kita sudah sampai di Musalla An-Nur. Kita mengadakan solat. Ini pengkarangan dia. Ini dalam masalah ni kunci kah? Oh, tak ada orang lagi. Tapi lampu sudah hidup. Tunggu waktu salat azan berkumandang. 12:30 1:45. Alah. Inilah musalla yang hari-hari atuk solat dengan Asar di sini. Adalah. Assalamualaikum. Allah barulah ada datang. Jadi tugas kita lah tuan-tuan, sentiasa usaha hadirkan diri ke rumah Allah. Surah masjid tiap-tiap waktu kalau boleh. Ya, ini jalan dekat dengan Allah. Lagi apa tuan-tuan? Dirikan solat. Jaga solat fardu 5 waktu sehari semalam. Bukannya banyak tuan-tuan. Taman Jasa 5 waktu ni sikit. Selayang. Sebab apa saya kata sikit? Sebab asal kefarduan dia banyak. Malam yang Nabi naik Isra' dan Mi'raj, semua kita tahu asalnya 50 waktu peringkat awal. Allah serah pada Nabi 50 waktu dan Nabi turun bawa 50 waktu. Mujurlah takdir langit yang ke-6. Di situlah duduknya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lah gatal mulut bertanya, wahai Muhammad, berapa Allah bagi solat untuk umat kami? Nabi kata 50 waktu. Kat mana ni? Masjid mana ni? Nabi Musa kata beras Sungai Baru. banyak. Sungai Baru. Naiklah lagi minta Sungai lah. Tua Baru. Alhamdulillah pula tuan-tuan, Rasulullah dengar pula nasihat Nabi Okeylah. Musa. Assalamualaikum. Ini hari Jumaat. Kalau Salat Nabi buat Jumaat kering hari hati, di Masjid Sungai Tua Selayang. Nabi kata, wahai Musa, ibu ni contoh lah. Ini umat aku punya pasal dari 50 ke apa? Contoh. Kalau Rasulullah jawab itu, habis kita kan. Selang 15 minit semayang. 15 minit semayang. Tidur 2 jam, 4 waktu habis terlepas. Tapi Allah tu maha mengetahui lah. Sampailah ringkasnya tinggal 5 saja. Walaupun Inilah Taman Jasa.
Taman Jasa Utama di Sementu Baru. Ini ada masalah tempat orang salat, Zuhur, Asar, sini Jasa 20. Taman Jasa. Itu batu kep di sana. Jadi ini dalam perjalanan nak pergi solat di Musalla An-Nur. Nur. Kadang tengah hari tak ada orang. Tak apa, kita azan dah. Ini cantik ya. Musalla An-Nur. Di sana pun ada lapangan bola. Cantik-cantik. Ya, kita sudah sampai di Musalla An-Nur. Kita mengadakan solat. Ini pengkarangan dia di mana. Ini dalam masalah ni kunci kah? Oh, tak ada orang lagi. Tapi lampu sudah hidup. Tunggu waktu salat azan berkumandang. 12:30 1:45. Alah. Inilah musalla yang hari-hari atuk solat dengan Aisyah di sini. Adalah. Assalamualaikum. Allah barulah ada datang. Jadi tugas kita lah tuan-tuan, sentiasa usaha hadirkan diri ke rumah Allah. Surah masjid tiap-tiap waktu kalau boleh. Ya, ini jalan dekat dengan Allah. Lagi apa tuan-tuan? Dirikan solat. Jaga solat fardu 5 waktu sehari semalam. Bukannya banyak tuan-tuan. Taman Jasa 5 waktu ni sikit. Selayang. Sebab apa saya kata sikit? Sebab asal kefarduan dia banyak. Malam yang Nabi naik Isra' dan Mi'raj, semua kita tahu asalnya 50 waktu peringkat awal. Allah serah pada Nabi 50 waktu dan Nabi turun bawa 50 waktu. Mujurlah takdir langit yang ke-6. Di situlah duduknya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lah gatal mulut bertanya, wahai Muhammad, berapa Allah bagi solat untuk umat kamu? Nabi kata 50 waktu. Kat mana ni? Masjid mana ni? Nabi Musa kata beras Sungai Baru. banyak. Sungai Baru. Naiklah lagi minta Sungai lah. Tua Baru. Alhamdulillah pula tuan-tuan, Rasulullah dengar pula nasihat Nabi Okeylah. Musa. Assalamualaikum. Ini hari Jumaat. Kalau Salat Nabi buat Jumaat kerik hari hati, di Masjid Sungai Tua Selayang. Nabi kata, wahai Musa, ibu ni Tentu. contoh lah. Ini umat aku punya pasal lah 50 ke berapa hal? Contoh. Kalau Rasulullah jawab itu, habis kita kan. Selang 15 minit semayang. 15 minit semayang. Tidur 2 jam, 4 waktu habis terlepas. Tapi Allah tu maha mengetahui lah. Sampailah ringkasnya tinggal 5 saja. Walaupun